Ilmu personality ni ilmu syirik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak tahu mana datang statement ni. Macam mana ilmu personality ni boleh jadi ilmu syirik pula. Jadi baru ni saya nampak satu posting. Dia kata ilmu personality ni ilmu syirik. Sebab apa? Sebab kita percaya sesuatu selain daripada apa yang Allah takdirkan untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, belajar personality ni, tak kisah anda belajar personality apa pun, kalau anda percaya yang personality itulah yang menyebabkan anda berjaya atau gagal, personality anda lah yang menentukan rezeki anda, yang menentukan semua yang berlaku dekat sekeliling anda, memang itu syirik, tuan-tuan. Okay, kita belajar personality bukan untuk kita percaya ataupun menghukum apa yang berlaku, kadar dan kadar kita berdasarkan personality kita. Contoh, saya sensing, oh saya tak boleh buat itu. Saya thinking, saya tak boleh buat ini. Saya feeling, saya tak boleh buat itu. Saya intuiting, saya pemalas. Saya insting, saya rajin. Bukan, tak ada kena-mengena dengan personality anda balas atau rajin. Belajar personality ni adalah untuk tahu di mana kekuatan dan di mana kelemahan. Kekuatan kita guna untuk kita menjalankan kerja kita dengan baik, dan juga kita gunakan potensi itu untuk bantu orang lain, untuk bantu ahli keluarga, untuk bantu masyarakat di sekeliling kita, dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan untuk kelemahan kita belajar dan kita jadikan sebagai batu pengukur. Okay, aku ada kelemahan ini, jadi aku kena perbaiki. Ataupun aku kena hati-hati supaya kelemahan tu tak merosakkan diri ataupun orang sekeliling. Ataupun hubungan kita disebabkan kelemahan yang ada pada diri kita. Itu sahaja. Bukannya kita nak menghukum diri kita kerana aku personality ini, aku tak boleh itu. Aku boleh ini. Bukan. Tidak ada kena-mengena. Jadi, siapa yang belajar ilmu personality, lagi-lagi personality Stephen bukan untuk menghukum, bukan untuk judge, bukan untuk label diri anda, tapi adalah untuk mengenal diri dan memperbaiki diri.